Kita sekarang berada di Petronas Sungai. Sungai ni biasanya siapa yang makan nasi berembo, nasi bambu, Sungai Kelah ni, biasanya diorang sebelum balik diorang akan isi minyak sini dan diorang akan balik balik KL lah ataupun nak balik mana-mana. Sini lah tempat dia. Okay, Assalamualaikum guys, dah sampai saya bersama saya kembali dalam channel Api Sayur. Alright, sekarang ni kita nak buat liputan sikit ke majlis Jateh tak guna kan. Orang kata orang Pantai Timur, kalau orang KL panggil jantan tak guna. Ni event-event jantan yang tak guna, yang berguna semua tak pergi. Yang ni semua tak guna. So aku nak tunjuk muka-muka tak guna ni, semua muka tak guna kan. Muka-muka tak guna. Event-event tak guna. So ada campur lah, sebenarnya bukannya SWA je. Kalau macam event ada Z member, 125 boleh pergi. So tak dikecualikan lah, siapa yang buat SWA ke nak buat LCD1 ke, pergilah. Yang penting semangat nak pergi tu kan. Korang ada SWA pun duduk rumah pahal, bini tak bagi ride, tak apa-apa. Kita towing 2 biji motor sebenarnya. Aku malah nak bawa motor sebab barai. So kita bawa motor yang ni kan. Motor yang ni aku sayang nak bawa sebenarnya. Takut apa-apa jadi kan. Keduanya ni motor member. Tak pula member, baru member lah kan. Bearing dia pecah. Lepas tu kita jumpa kat sini dan kita swap lah tu. YWA kita turunkan dan kita naikkan motor ni kan. Bagi kecil bawa biar dia rasa highway WCE. Dulu aku dah WCE, aku dah try lah. Bagi ada rasa-rasa BBNU, budak je. Bagi ada rasa angin WCE. Dan angin lintang tau. Saya silap boleh fly sengit. Tahu tak? Pernah tengok yang Aspire fly sengit tu? Ini fly sengit. So kat sini ada lebih kurang belas orang lah. Aku malah kira, kau kira sini. Kita terus pergi ke rumah sewa, homestay, rumah tumpangan. Dan mungkin mandi kejap, kalau boleh lelap sekejap. Kalau tak sempat lelap, kita terus pergi ke tempat event lah. Dan kita tengoklah macam mana dia punya suasana. Berapa ramai budak-budak SWR, koni-koni doang. Dan apa aktiviti yang dijalankan. Apa berlengar lagi, panas pula tu. Lupa, yang tengok video, like dulu, like, subscribe. Okay dah. Okay dah, jom kita pergi tempat event. Rempit next level, hype satu bandar. Bila datang semua terus bergegar. Tapi ingat jalan ni bukan litar. Jangan sampai nama naik sebab. Okay, perasaan saya kalau nak lalu WC ni sekarang pun awal lagi, baru pukul 10 kan, 9 macam tu kan. So tak elok lah lagi. Kita santai janji sampai dulu, janji sampai dapat event. Yang penting nak lelap dulu je. Yang ni dah barai lah sebenarnya, tapi semangat. Orang ingat apa wak-wakan ni apa? Tadi parking orang tengok-tengok ni aku buat turun. Okay lah. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa next event. Nanti kalau korang tengok video ni, event ni pun dah habis dah. Okay, jom. 2 hours later. Okay, kita baru lepas makan. Tadi dah sampai rumah homestay tapi tak sempat nak shoot sebab barai tidur. Okay, dah bangun mandi apa semua. So, kita dalam 2 kilo sampai ke tempat event untuk kita review apa yang ada kat sana. Kita makan lah, biasa lah kan. Tapi tak sempat nak review, lapar sangat. Satu habis lah. Minta maaf. YouTube kali ni tak ada makanan. Tak sempat. Sing lah. Ya, jom. Kita terus. Kita tahu apa yang ada kat sana. Let's go. Next level, hype satu bandar. Bila datang semua terus bergegar. Tapi ingat jalan ni bukan litar. Jangan sampai nama naik sebab masuk paper. Rempit next level, gaya jangan over. Boleh enjoy tapi jangan jadi danger. Kalau nak laju, cari track yang proper. Baru betul king bukan sekadar poser. Yeah. Rempit next level, mata pandang bila kita roll oleh. Rempit next level. Silakan sponsor kita. Dan yang terakhir sekali kita nak gambar boleh bang? Panggil. Nak ambil kat mana? Saya selfie. Siapa? Sayang. Okey. Terima kasih. Silakan kek lah. Kau jangan buat stiker. Ya. Dah sampai ke tempat event. Tengok belakang saya ni memang berlambak gila S1R. Sampai aku nak kira pun tak boleh. Tak kira lah. Dan kalau korang tahu kat sini bukan semua yang datang ramai yang tak datang. Mungkin ada event kat Malimau dan banyak lagi S1R yang ada dekat Malaysia ni yang tak sampai kat sini. Dan mungkin ada juga yang tak tahu kewujudan event jantan tak guna ni sebab dia ingatkan event biasa, event yang salah, event apa kan. Sebenarnya event jantan tak guna ni dia terkenal dengan event S1R lah. Ataupun kita panggil belalang tempur. Jantan tak guna ni diwujudkan tak silap saya 5 tahun lepas sewaktu masih lagi ada arwah kawan kita lah, arwah kaki besi, dan dipopularkan pada zaman-zaman highway lah, zaman-zaman highway saya. Dan dia punya apa panggil tu, pengurusi adalah Nordenish lah, ataupun kalau nama dekat FB dah, aku rasa Nordenish nama dia, apa nama dia, nama Azmi dia tak nama dia, tapi orang kenal Nordenish lah. Okay, so aku dapat parking kat sini kan, sebab pakai SWA, yang pakai lain semua parking kat luar lah. Sini sebab satu kita nak nampak dia ada seragam cantik dan nampak dia eksklusif lah, eksklusif. Sibuk ni. Ni sibuk ni. Cabut. Okey, aku tak tahu lah kalau aku parking kan. Motor ni kan kat tengah kan, aku rasa aku tak nampak motor aku mana. Semua sama lebih kurang. Kecuali motor kau adalah motor custom lah. Warna kuning ke, warna hijau ke, warna purple ke, warna 5 tone ke. Dan kat sini aku anggarkan yang datang kat sini kalau aku tak lalu sana lagi. Assalamualaikum kakak, abang. Lebih
Yang dekat luar boleh masuk. Jom jemput. Lebih 5,000 pengunjung. Tak silap aku lah. Apa lagi aku nak review sini? Aku nak review ni lah. Motor-motor Lucky Door. Dia ada bagi motor S1R, EV dan motor AC V1. Tapi aku tak tahu lah. Ni motor V8 ni aku tak tahu. Motor ni motor Lucky Door juga ke aku tak tahu lah. Ada sponsor-sponsor lain seperti Tobaki. Banyak kat sini lah. Aku tak sponsor. Nanti aku sponsor. Tak sempat nak sponsor. Bukan tak sponsor. Diorang tak minta aku sponsor. Ya. Diorang tak minta aku sponsor. Senang cerita diorang tak minta. Diorang minta aku bagi ni. Right? Nak tengok tak motor? Jom kita close up sikit lah motor yang ada kat sini. Let's go. Rempit, darah membara, makan modal dalam murah jiwa. Rempit, gegar dunia. Satu kali datang semua bersuara. Motor Selopa. Selopa tiba ada kat sini. Owner tak ada. Baru di tangan bukti perjuangan. Jatuh dan bangun jadi kebanggaan. Kawan di sisi satu ikatan. Okey, guys, sebenarnya Daripada Ajik Motor Yamaha LC. ni tambah 100k view Yang lain kalau korang nak support untuk geng-geng YT, support geng. Aku pun dah start, Apek saya pun dah start. Kepada geng-geng YT yang lain, start sekali. Support kita orang macam dulu balik. Macam mana cakap tadi kan? Aku dah lupa dah. support Kan? main motor balik lah. Sebab ramai yang dah stop lah. Ramai pergi ke arah game. Itulah. Banyak kan orang main goreng-goreng ni. Kita rasa kita kena start konten dengan goreng ni. Kena sebab ramai nak. Donat tu. Kita dah start. Dah start. Dah start mana ni? Kita nak try EV. Dah? EV dah? Masa ni EV aku dah tak ada. Kena ada. Kena beli satu. Ajik Motor, berikan tepuk tangan gemuruh untuk Ajik Motor. Duit tak ada. Keras. Tak laku. Hari tu pun ambil pun jual balik kat dekat Nimat. Tak mampu. Bateri saja pun harga lagi mahal daripada motor. Tapi puas hati kepada yang nak cari EV, boleh cari kat GGR dan boleh cari dekat Apek Sayur. EV memang sangat-sangat penting tau. Sebab apa? Satu jimat minyak. Kalau nak laju senang. Nak buat laju bagi senang. Memang senang, sangat-sangat senang lah. Kurang rosak. Siap dalam masa 2 jam je motor orang boleh pergi 200 lebih dah. Tak payah pening kepala. Betul, laju gila. Tapi aku baru tengok video kau yang 3 tahun lepas kau pergi main EV tu. Aku tengok kau goyang siut. 230 kau bawa kan? Yang 230 siapa bawa? Itu Rimat, itu Toi. Yang kau bawa 200 lebih kan? 200 lebih. Hari tu pun yang spek aku pun patutnya 200 lebih. Tapi aku suruh Toi rendahkan lagi. 180 lebih je. Takut, aku tengok takut. Okey, Baik. kita jumpa next week. Baik. So ada iklan. Terima kasih banyak pada Ahmad Molek. Siapa yang belum follow lagi, dia banyak agak buat konten-konten motor pasal kelajuan apa semua. Dia lah kan banyak lah. Aku dah jarang nak tengok yang aktif dia lah. Tapi sekarang ni aku masih lagi buat. Tapi akan aktif lah ni lah. Okey. Dan sekarang ni bukan kau cerita pasal tu. Sekarang ni aku nak beritahu. Event ni, bising lah. Event ni sebenarnya tak dibenarkan masuk selain motor Lucky Draw, motor S1R lah. Hanya motor S1R saja boleh bagi kat sini. Tapi kat sini ada menang motor. Weh, menang motor. Tak apa. Sebab tu orang lain menang. Aku tak boleh baju, tak payah. Okey, aku bagi tahu. Dalam banyak kalangan ni ada sebiji je Waisuku. Ada sebiji je Waisuku. So kau akan tengok ada sebiji Waisuku kat sini. Okey, aku bagi gambar besar je. Kau teka mana motor Waisuku. Nampak tak? Kalau tak nampak, kau kena rewind balik, tengok balik mana motor Waisuku kat sini. Ada satu je motor Waisuku, yang lain semua LC. Yang lain semua LC kat sini, sebiji saja Waisuku. Dan yang paling rare adalah motor ni lah. Satu je rim yang ada kat sini. Rim paling rare, you know. Kalau tanya aku beli kat mana, aku tak tahu sebab aku beli motor ni sekali dengan rim ni lah. Baik, aku rasa aku nak jalan-jalan lah, panas. Sebentar menunggu Lucky Draw ni kan. Sambung tu. V1. Jom, sambung. Meanwhile, Malam turun perlahan-lahan, angin jalan, enjin berbunyi, santai je. Jom ride, keluar rumah lepas senja tiba, jumpa geng lama di hujung sana. Motor kecil tapi jiwa besar ada, pusing bandar sambil gerak. Baik. Nanti transfer lah sikit. Transfer Dah makan yang tu ya? Berbual panjang, tak perlu laju, tak perlu
dah sikit pun, dah. Dah. Tumpang weh. Itu boleh. Dah, itu. Habiskan. Habiskan beratus sampai itu. Sampai tongkang. Tahu tak? Beratus sampai kapal tu. Itu kapal tu kan? Kapal minyak kan? Ramai-ramai rempit. Ride sekadar tenang fikiran. Bunyi enjin jadi irama jalanan. Hidup simple itu baru kebebasan. Helmet pakai safety jangan. Aktiviti tak semena-mena sebab sini ada seorang kakak yang jual skate dan tiba-tiba aku rasa macam nak adalah rezeki lebih sikit. Dalam sehari 2 hari ni ada 3 orang beli motor, so adalah lebih-lebih sikit rezeki kan. So rezeki kita, rezeki orang lain juga kan, dapatlah belanja RM2-RM3 kan. Okey lah, dapat belanja supaya dapat makan manis-manis ni aiskrim tu, ada rasa nikmat, rasa cukup. Dan doakan saya semoga selalu sihat dan boleh buat konten dan mampu bermanfaat untuk orang lain. Dan kepada korang di dalam ni pun sama juga, doakan saya sihat, boleh bagi ilmu, berkongsi-kongsi cerita dan komuniti ragam-ragam budak motor ni semua bagus ni kan. Mereka kata baik bang, macam kata rempit-rempit semua tak bagus, tak. Diorang semua komuniti sangat baik, cuma korang je di luar komuniti korang tak faham macam mana nak bagi diorang akrab. Diorang semua bagus, panggil sekali beratur tu semua sebab free. Okey, alright, kita belanja semua ni makan. Semoga lepas ni diorang pun boleh belanja juga orang lain. Bukan, belum bagi tak habis cakap. Belum. Bukan swipe sana, belum. Supaya lepas ni kita boleh apa begitu? Menyebarkan kebaikan. Spread love. Jauhkan haters di luar sana. Haters tu biarlah, memang tak suka kita, biar ada. Biar ada. Last kali kalau akak ni dah habis krim sampai orang last, aku akan beli motor dia. Biar lepas ni dia jual lepas ni naik S1R. Beli aspire dia beli S1R nanti. Jom kita sambung menjual skrim. Skrim. Lepas ni saya buka kedai skrim. Dah. Jom sambung. Bye. Rit pelan-pelan layan angin damai. Tak cari gaduh, tak cari pasal lain. Reggae vibe malam ni kita enjoy ramai-ramai. Rempit bukan semua liar. Ada yang right sekadar tenang fikiran. Bunyi enjin jadi irama jalanan. Hidup simple itu baru kebebasan. Meanwhile, Kau tengok cik. Dia baru nyanyi satu lagu tau. Satu lagu dah 3-4 orang ambil gambar. Apa benda Aku rasa aku kena nyanyi 5 lagu. Tak, belum tentu ada seorang ambil gambar aku. Jumpa lagi di jalan nanti. Rempit tapi hati santai. Rit pelan-pelan layan angin damai. 12 o'clock midnight. Itulah suasana di Teluk Intan Perak. Kita on the way balik ke KL daripada event Jantan Tak Guna, event SOA. So hari ni tadi kita lalu tapi baru nak tidur, kita nampak spot dia kat sini. Sebab kita memang kita buat YT kan, kita buat YouTube ataupun mana-mana kita akan review tempat orang. Contoh kat Sarawak dulu kita dah buat liputan, Melaka dah, Johor dah, Penang dah. Ini first time Perak kan, saya sampai kat sini. Ini cakap jering kot. Teluk Intan. Dan kita nak buat tempat dia dan ni dah salah satu tempat diorang racing. Dan kepada korang yang nak tengok, mungkin boleh datang sini lah. Dia bukan aku nak suruh tengok, tapi kalau tiba-tiba korang teringin nak rasai suasana, inilah tempat dia kat Simpang 4 ni. Simpang 3. Banyak juga aku dengar motor kuat-kuat kat sini. Macam tu aku tengok tu macam 73 ke 76, Jack 8. Ini pun lebih kurang kat ni. Yang ni aku rasa lebih kurang 70 lebih juga, something 70 something. Jack 6, Jack 4 macam tu. Jack 6, Jack 4 lebih kurang. Jack 6. So kat sini banyak juga kuat-kuat lah. Aku bawa agak motor tapi kita memang tak menganjurkan. Kita hanya buat liputan je. So korang jangan anggap apa nak datang buat racing, tak. Saya tak pernah. Belum ada lagi sejarah saya turunkan motor saya pergi racing, tak. Saya hanya datang tengok dan inilah kan kita review. Boleh. Kena kita. Bishan.
Apa saya bang? Tadi event tak lepas nak balik KL. Ya saya pergi buat event tadi. Dah tengok dia WC kan. Ya. Tak ada bang, memang tak turun. Tak ada memang turun. Tak ada buat turun. Saya memang selalu datang tempat-tempat macam ni, saya buat live, saya tunjuk dorang cakap Melaka apa semua. Tak ada main. Nampak foto kat belakang. Balik Tadi Manjung. Teluk Batik tadi. Ada event tadi. Event SOR tadi. Hari ni je. Kau ada main sprinter ke tak? Sprinter dia track lah. Hari ni kat Melaka. Hari ni kat Melaka Melima. Okey. Saya rekod ni. Kenapa? Abang kenapa? Ingat kau buat live bukan? Tak, abang kenapa? Kena suasat. Kau nak kenapa? Kudun. Apa pakai lesen muka aku kau? Pakai lesen muka aku. Kau tidak semua kena kau. Betapa mahal muka aku. Betapa mahal muka aku. Panjat! Panjat! Mana kau lari weh? Aduh, seorang kena tahan semua belah weh. Panjat! Let's go. Siap semua lari. Wih, ganas tu, ganas. Ni apa hal ni? Hai. Aku dah 5 minit, 10 minit aku gerak. Aku dah penuh balik kat sini, aku kena. Aku dah baiklah abang tu kenal. Ini bukan baru lepas lalu FIP ke. Jangan apa staff bawa motor keluar dari kedai. Ya. Kalau tak kenal aku tadi, aku rasa dah kena lah. Sebab kita tak apa, budak ni baik. Motor pun tak turun. Sebab dia ingat kita lumbarah. Dia ingat kita main duit. Kita main duit ke? Tak. Motor parking je. Kami nak balik daripada Teluk Intan. Daripada Manjung nak balik KL. Kami bukan main haram, main lumba. So, ada lepaskan lah. Kalau korang main lumba haram, dia tangkap lah. Terima kasih banyak pada abang polis kerana memahami. Dan kenal saya, kalau tak kenal saya, dah kena angkut dah. Sebab benda tadi aku duduk kejap kan. Aku duduk kat sini, aku bagi kecilkan ikan je keluar. Sekarang aku tengok macam polis ni macam menyeramkan je aku keluar. Kena belanja muka lah. Okay lah. Woi, pakai kopiah berasi ke? Handmade nak pakai kopiah ke? Dek, bawa expired bapak ke? Tu expired bapak dia bawa aku. Boleh datang. Okey, dah. Pulang balik expired bapak lagi sawah esok. Lagi noreh. Apa bawa expired ayah pergi AC. Kita sambung. Lecing. 2 hours later. Nasi lemak Pak Haji dan itik salai. Tengah cari tadi itik salai tapi tak ada pula kan. Kita order je lah nasi lemak tu, ayam rendang. Sama lah ayam rendang, 3 ayam rendang kan. YouTube kita kalau tak ada review makan rasa macam tak lengkap kan. Malam dah habis makan baru kita buat shoot video. Tapi itulah man, nanti korang rasa macam tak lengkap lah. So hari ni kita review lah. Tengok memang berselera lah. Aku tengok pun berselera. Kita baru sampai dari Manjung balik. Tapi masing-masing barai tidur R&R. Bangun-bangun bagi lapar. So daripada Duta terus masuk Kampung Baru, kita makan kat sini lah kan. Yang lalu Tuan Nik Rahman Wanjo beratur. Gila panjang lah. So kita makan kat kedai Pak Haji sebab tak ramai orang lah. Kita memang nak yang tak dua, tak payah tak sabut-sabut lagi bagus, ambil terus dapat je. Yang tu tak beratur tu aku tak tahu berapa jam tu. Member kita pun tengok barai masing-masing. Dan pagi tadi kita hari ni tak tahulah, kita malam tadi kena tahan dengan polis. Video tu tengok tak? Tadi okey. Pagi tadi Plus datang. Ni. Punya pasal dia punya gadis pergi call Plus sebab kami tidur dekat R&R. Tidur lama sangat. Tidur pukul 3 kan sampai pukul 7 pagi. Lepas tu yalah bagus lah. Dia concern lah. Takut kita lemas ke apa kan. Masing-masing tidur dah kiok habis dan masing-masing terkejut lah. Bangun-bangun siapa lah datang ni. Ketuk tengkap. Tak kan. Rupanya Plus. Jadi bagus. Perlukan ada orang yang macam tu. Bini aku pun tak tahu je. Kau tidur ke, kau buat apa ke, padahal kau. Yang penting kau balik rumah. Video bagus. Right. Dan inilah pagi Ahad kita. Terima kasih nasi lemak. Dan sampai sini lah kita punya episod untuk kali ni. Event jantan tak guna. Dan insyaAllah kita akan cari lagi apa-apa lain yang kita boleh buat next. Mungkin kita nak buat ride lagi ke. Sebab dah lama tak pergi ride ni. Motor pun dah banyak yang dah siap air. Ramai pun dah start keluar-keluar balik ni. Next nanti kalau ada yang nak ikut sila komen. Dan satu lagi. Lupa nak ikat. Memandangkan hamba ni Molek tadi ada cerita pasal EV apa semua kan. Okay, siapa nak beli EV kan, macam biasa cek saya. Harga 4454. Tekan link kat bawah. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Assalamualaikum. Fly bedo-bedo. Rempih
Betul lah.